Hari ni kita ada Leap Motor C10. Rock juga kereta ni sebab dia besar. Rockers kan suka besar-besar. Lepas tu dia punya design pun simple, tapi cukup lah untuk buat orang toleh. Dia punya rim pun 20 inci, so pedih sikit lah bila nak tukar tayar tu. Barulah rock. Kereta ni kereta elektrik Kalau cas penuh tu boleh jalan 424 km jugalah kalau ikut WLTP. DC fast charging dia support sampai 84 kW. Kalau nak cas sampai 80% tu 30 minit je. Kalau nak masuk dalam pula, kau pakai card je. Tap je card tu kat side mirror, nanti dia unlock lah. Tengok, hidden door handle ni. Lepas tu kau masuk je macam biasa. Kan rock macam ni. Kalau tengok tu interior dia memang simple, tapi at least dia bagi dua screen lah. Tak adalah semua dia sumbat kat screen tengah kan. Dia punya seat ni nampak biasa-biasa, tapi material dia ni kan, kalau bayi kokak pun tak ada apa-apa lah. Macam ni bola rock. Yang ini pula rong kat belakang. Macam kau boleh nampak, dia boleh silang kaki, lantai rata, ada armrest. Yang penting ada aircon belakang. Ini baru betul rock. Tapi sebenarnya yang paling rock tu dia punya night mode dalam kereta ni. Kau mengantuk? Ni kau kena dia punya night mode dalam kereta ni. Nanti dia akan adjust kerusi, background music untuk kau tidur nanti pun kau boleh pilih. Ini rock sangat ni brother. Yang ini pula rong boot belakang dia, kapasiti tu dalam 435 liter je. Tapi kalau kau baringkan seat belakang ni lagilah luas. Kau tepi sikit boleh tak? Tengok, kan besar ni, tapi ni je lah yang kau ada pun. Sebab dekat depan ni mana ada ruang simpanan. Kalau dari segi performance pula, kereta ni single motor rear wheel drive. Output dia dalam 218 horsepower dengan 320 Nm. So cukup ke tak? Kalau ikutkan power dia cukup je. Cuma pick up tu tak adalah macam nak sangat macam EV lain yang all wheel drive kan. Tapi feel bawa EV tu masih ada. Dapatlah merasa kabin senyap, pick up pun instant walaupun tak mencana. Nak pejut 0 to 100 pun ambil masa 7.5 saat je. Kira okey lah untuk SUV elektrik segmen D yang besar macam ni kan. Cuma part brake dia je macam spoil sikit. Sebab dia punya braking feel tu rasa macam floaty sikit lah. Kena ambil masa sikit lah nak agak dia punya biting point tu. Tapi kalau dah bawa lama rasanya okey je kot. Dia punya handling pun okey-okey je. Tak adalah rasa macam bawa sampan. Tapi kalau hang ni jenis yang bawa kereta macam orang tak ada agama, kabin kereta ni akan bising sikit lah dengan safety warning semua. Tapi okey lah dia warning. Kata nak sangat teknologi. Kalau tak nak tu boleh je matikan. Tapi once kau dah start balik kereta, semua sistem tu akan on balik secara automatik. Lagi satu, memanglah kereta ni tak ada Apple CarPlay dengan Android Auto. Tapi dia ada navigation dia sendiri tau. Ini kalau kau guna dekat highway ni, dia siap tunjuk lagi tau signboard exit mana yang kau patut ambil. Lepas tu ada juga keluar navigation dekat meter belakang ni. Kalau sesat juga tak tahulah. Suspension kereta ni pun Maserati kot yang tune. Yang ni dia tune cantik je untuk maintain stability dengan minimal body roll. So kau nak bawa kat jalan bandar ke, jalan kampung ke, highway ke, semua tak ada hal. Kalau dari segi safety pula, selain dari ADAS, kereta ni ada 7 airbag dan ada juga kamera 360 dengan transparent chassis. Maksudnya kat bawah kereta pun kau boleh tengok juga. So macam mana? Berminat? Harga kereta ni RM159,000. Tapi kalau kau ni penyokong Manchester United ataupun Liverpool, kena beli kereta ni. Sebab Michael Owen lah owner 001 untuk kereta ni kat UK. Takkan tak beli?